Yang pertama, soalan yang saya nak tanya kepada pihak ini, pada golongan ini, adakah Imam Abu Hasan Asy'ari dia merupakan seorang Nabi? Harus kena selesai satu-satu. Adakah dia merupakan seorang Nabi? Sebab mereka kata wajib berpegang dengan akidah Asy'ariyah. Sebut wajib. Kalau sebut harus tak apa. Saya pun belajar Asy'ariyah ni. Dan saya tak larang pun kalau orang belajar. Yang kedua, apa kesan daripada pengajian Tauhid? Kesan daripada pengajian Tauhid ini, orang Islam yang duduk saling berbalah, berselisih di antara satu sama lain, akan jadi bersatu padu. Kan orang jahiliah kan? Mereka saling berbalah, berbunuhan, bersengketa di antara satu sama lain. Bila sebahagian mereka itu masuk Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah, maka bagaimana suasana keadaan pada ketika itu? Dah berubah. Daripada berlaku perbalahan, persengketaan, dah masuk Islam, mereka menjadikan umat yang sangat kuat di sudut persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kamu dengan tali bihablillah, tali agama Allah. Sebahagian daripada kitab tafsir menyebut hablillah yakni bil Quran, bidinillah yakni bidinil Islam. Berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, jangan berpecah belah. Allah Taala tak kata jangan berbeza, jangan berselisih pendapat. Berselisih itu akan berlaku, cuma perselisihan yang tidak membawa kepada perpecahan. Saya boleh berbeza dengan pengurusi, dengan tuan-tuan semua. Tuan-tuan pun boleh berbeza dengan saya, tidak ada masalah. Tetapi perbezaan yang tidak membawa kepada perpecahan. Berlaku perbezaan pendapat di zaman Nabi lagi. Para sahabat berselisih dalam beberapa bab, tapi tidak berpecah. Dan yang ketiga saya nak sebut. Soalan pertama ni panjang sikit boleh? Tadi kita sebut sebab apa belajar tauhid? Tujuan nak kenal Allah. Nak kenal Allah Ta'ala, mesti daripada Quran dan hadis, Nabi orang yang pertama kenal. Yang keduanya, kesan daripada belajar akidah adalah dapat mengukuhkan hubungan silaturahim daripada kalangan umat Islam. Yang ketiga, saya nak sebut. Ada golongan-golongan yang tertentu, pihak-pihak yang tertentu, cuba mewajibkan kita berpegang kepada akidah, i'tiqad Asy'ariyah ataupun Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau belah Pakistan sana kami belajar Maturidiyah. Wajib berpegang dengan akidah Asy'ariyah. Yang pertama, soalan yang saya nak tanya kepada pihak ini, pada golongan ini, adakah Imam Abu Hasan Asy'ari dia merupakan seorang Nabi? Harus kena selesai satu-satu. Adakah dia merupakan seorang Nabi? Sebab mereka kata wajib berpegang dengan akidah Asy'ariyah. Sebut wajib. Kalau sebut harus tak apa. Saya pun belajar Asy'ariyah ni. Dan saya tak larang pun kalau orang belajar. Saya ni sejak balik daripada Pakistan 20 tahun yang lalu, cuba nak mendamaikan antara dua pihak. Golongan Salafi macam Abu Talha ni. Salafi atau Wahabi. Kita nak cuba dekatkan dengan golongan Asy'ariyah. Bila saya mengajar ni, saya cerita kedua-dua aliran. Salaf dengan khalaf. Yang jadi masalah, akhir-akhir ini, semenjak 2 minjak ini, orang pula kata saya Wahabi. Sedangkan kita dah bertukuh lumuh dan berusaha mengambil masa yang panjang. Dalam ceramah dan syarahan kita, dalam mengajar, kita nak mendamaikan. Akhir last sekali orang cakap saya Wahabi. Sekarang ni kita nak cerita terang lah. Bagaimana pegangan Wahabi itu macam mana. Saya nak sebut, soalan kembali kepada soalan tadi, adakah Abu Hasan Asy'ari seorang Nabi yang akidahnya wajib kita ikut? Sudah tentu tidak. Sudah tentu tidak. Okey. Dia lahir pada tahun 260 Hijrah. Sebelum kelahiran Abu Hasan Al-Asy'ari, bagaimana akidah umat Islam? Kalau kita kata wajib. Maknanya kita telah mewajibkan suatu perkara yang tidak diwajibkan oleh Allah. Dan juga tidak diwajibkan suatu perkara yang tidak diwajibkan oleh Nabi SAW. Di dalam kitab-kitab usul fiqh, di antaranya Al-Ahkam fil Usulil Ahkam, Al-Ahkam fi Usulil Ahkam, Al-Ahkam fi Usulil Ahkam, dan juga di dalam kitab Irsyadul Fuhul. La wajibah illa ma aujabahu Allah wa rasuluh. La harama illa ma harramahu Allah wa rasuluh. Tidak ada sesuatu yang wajib
Melainkan sesuatu itu yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak juga menjadi suatu perkara itu benda yang haram, kecuali benda yang diharamkan oleh Allah, benda yang diharamkan oleh Rasul. Okey, bila kita kata wajib berpegang kepada akidah Asy'ariyah, kita telah mewajibkan benda yang tak ada, yang tak diwajibkan. Kalau kita kata wajib, mesti benda itu ada dalam Quran hadis. Ada tak dalam Quran dan hadis Nabi memerintahkan supaya berpegang kepada akidah Asy'ariyah? Bukan saya kata tak boleh pegang, saya kata harus. Bukan saya kata tak boleh belajar, boleh belajar, tetapi ada golongan yang kata wajib. Jadi berdosa sebelum kelahiran Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, semua manusia berdosa kerana mereka tidak mengenal dan tidak mempelajari akidah Asy'ariyah. Dan bagaimana cara mereka mengenal Allah sebelum wujudnya Abu Hasan Asy'ari? Bagaimana mereka mengenal Allah? Sebab kaedah itu muncul 200 tahun lebih. Satu kaedah yang diketengahkan ini 200 tahun lebih. Sebab tu nak kena faham. Ada golongan pihak yang tertentu ini, dia nak kata wajib, mesti ada asas yang kukuh nak mengatakan wajib berpegang kepada akidah Asy'ariyah. Oh, mereka kemukakan ini, pegangan ini merupakan kebanyakan penduduk dunia ini pegang kepada Asy'ariyah. Khususnya di dalam negara kita. Pegangan orang ramai belum tentu benda itu betul. Satu. Yang kedua, belum tentu dianya kuat. Sebab dalam Al-Quran menggambarkan, kadang-kadang pihak yang ramai itu tak betul. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikut kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, ikut orang ramai, mereka akan memesongkan kamu daripada jalan Allah. Maksud saya tak semesti pegang dengan pegangan majoriti ataupun pegangan orang ramai. Jadi kembali kepada soalan tadi, tujuan kita mempelajari akidah ini untuk mengenal Allah. Yang kedua, untuk kita mengukuhkan hubungan silaturahim daripada kalangan orang Islam. Oh, ni duk tubuh kumpulan tu. Tubuh kumpulan Aswaja kita sebut kan. Dia orang sebut dia value geng-geng sunnah ni. Tak apa kita sebut Aswaja. Kalau orang tak masuk dalam kumpulan ni, tak isi borang, tak daftar, maka bukan ahli sunnah wal jamaah. Berat tak berat tu. Tubuh kumpulan ni untuk nak cop orang. Yang pelik, saya banyak muzakarah. Selain daripada program pada malam tu, banyak saya muzakarah dengan sebelum tu dah banyak. Bila dia orang sebut ahli sunnah wal jamaah adalah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Saya bertanya, ahlu sunnah wal jamaah, saya buat ahlu, saya buat tanda soal, apa dia makna ahli? Sunnah lughatan wa istilahan, apa makna sunnah di sudut bahasa dan juga istilah? Kalau nak, apa maksud? Kata ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah tu apa makna sunnah? Wal jamaah, apa makna jamaah? Sampai sekarang ni dia orang tak boleh nak jual, dia nak tengah kan, memberi jawapan yang tepat, yang betul, apa makna sunnah lughatan wa istilahan. Cuma orang kata ahli sunnah wal jamaah ni termasuk Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, kita boleh terima. Tetapi bila nak tolak orang yang pegang kepada salafi ini, tak termasuk dalam kumpulan ahli sunnah wal jamaah, jauh lah. Sebab definisi sunnah itu sendiri apa dia? Apa yang dilakukan, yang dipegang oleh Nabi SAW. Apa yang dipegang oleh Nabi SAW. Jadi sekadar itu dulu untuk soalan yang pertama.